Perang Dunia Pertama, satu konflik yang betul-betul mengubah dunia selamanya. Dalam kupasan kali ini, jom kita fahamkan macam mana Eropah dan lepas tu satu dunia boleh terjebak dalam salah satu malapetaka terbesar dalam sejarah manusia. Cuba bayangkan sekejap, macam mana satu butir peluru je di sebuah bandar kecil tiba-tiba boleh lukis semula peta dunia. Macam mana satu pembunuhan boleh cetuskan perang yang ragut berjuta-juta nyawa dan ranapkan empayar-empayar besar? Inilah persoalan utama yang akan kita rungkai. Okey, ini dia perjalanan kita. Mula-mula, kita akan tengok keadaan Eropah yang tegang tu. Lepas tu, kita ke Sarajevo, tengok apa percikan api yang mulakan semua ni. Seterusnya, kita saksikan macam mana domino perang mula jatuh satu persatu, apa jadi lepas perang tamat, dan akhir sekali, kesan-kesan yang kita masih rasa sampai hari ini. Jom kita undur masa sekejap ke awal abad ke-20. Kalau tengok dari luar, Eropah nampak macam aman, makmur, semuanya indah. Tapi sebenarnya, di sebalik semua tu, ia macam satu bom jangka. Tik-tok, tik-tok. Hanya tunggu masa nak meletup. Jadi, ada 3 punca utama yang dah lama membarah. Pertama, revolusi perindustrian. Negara-negara macam Britain, Perancis dan Jerman masa tu memang tengah lapar bahan mentah dan pasaran baru. Jadi, mereka berlumba-lumbalah cari tanah jajahan yang akhirnya timbulkan syak wasangka dan persaingan sengit. Campur pula dengan semangat nasionalisme yang meluap-luap, setiap negara nak tunjuk mereka lah yang paling hebat. Bila keadaan dah tegang macam ni, apa jadi? Masing-masing cari geng kan nak lindungi diri. Akhirnya, Eropah terbahagi kepada 2 kem. Satu pihak, kita ada kuasa tengah, diketuai oleh Jerman dan Austria-Hungary. Pihak lawan pula, Pakatan Bertiga, yang ada Perancis, Britain dan Rusia. Sistem pakatan ni ibarat rantai tau. Kalau satu negara ditarik masuk kancah perang, yang lain semua akan terheret sekali. Dah bertahun-tahun lamanya Eropah ni tegang macam belon yang ditiup sampai nak pecah. Cuma perlukan satu benda kecil je untuk letupkan semua. Dan percikan api tu berlaku di sebuah bandar bernama Sarajevo. Kenapa Sarajevo? Sebab kawasan Balkan masa tu memang digelar tong serbuk api Eropah. Di sinilah Empayar Austria-Hungary yang besar selalu sangat bergesel dengan jiran dia, Serbia, yang masa tu makin berani. Austria-Hungary tuduh Serbia ni hasut orang-orang Serb dalam empayar dia untuk memberontak. Jadi, hubungan mereka ni memang dah tegang sampai ke tahap kritikal. Nah, inilah dia, detik yang mengubah segalanya. Pada 28 Jun 1914, pewaris tahta Austria-Hungary, Archduke Franz Ferdinand, ditembak mati semasa lawatan ke Sarajevo. Siapa pembunuhnya? Seorang nasionalis Serbia. Dan insiden inilah alasan yang Austria-Hungary tunggu-tunggu untuk bertindak. Bayangkan, disebabkan satu pembunuhan, seluruh benua mula bergerak ke arah peperangan. Sistem pakatan yang sepatutnya untuk jaga keamanan, tiba-tiba jadi macam mesin yang heret semua orang masuk perang. Domino yang pertama dah pun jatuh. Tengok ni, betapa cepat benda ni jadi tak terkawal. Austria-Hungary isytihar perang ke atas Serbia. Rusia sebagai pelindung Serbia terus kerah tenteranya. Jerman, geng Austria-Hungary, apa lagi? Dia isytihar perang ke atas Rusia, lepas tu Perancis pula. Bila Jerman ceroboh Belgium untuk serang Perancis, Britain pun terus masuk campur. Dalam masa seminggu je, satu Eropah dah terbakar. Dan cerita dia tak habis kat Eropah je. Empayar Uthmaniyah masuk, sokong kuasa tengah. Itali dan yang paling penting, kuasa besar baru masa tu, Amerika Syarikat pula sertai Pakatan Bertiga. Konflik yang bermula di Eropah, kini dah rasmi jadi perang dunia. 4 tahun yang panjang, berjuta-juta nyawa melayang, benua Eropah hancur. Akhirnya, perang pun mula reda. Tapi persoalannya, macam mana nak hentikan perang gila macam ni dan bina balik dunia dari runtuhan? Titik perubahan besar datang bila Amerika Syarikat masuk campur pada tahun 1917. Mereka bawa tenaga baru, sumber baru untuk pihak berikat. Setahun kemudian, Jerman yang dah penat dan kehabisan sumber terpaksa setuju untuk gencatan senjata. Kuasa-kuasa yang menang kemudiannya berkumpul di Paris, bincang syarat-syarat damai dan akhirnya termeterailah Perjanjian Versailles. Tapi, damai ni ada harga dia. Dan harga tu, Jerman yang kena bayar mahal-mahal. Mereka dipaksa mengaku salah sepenuhnya, kena bayar pampasan perang yang sangat tinggi sampai lumpuh ekonomi
tentera mereka dihadkan dan semua tanah jajahan dirampas. Bagi orang Jerman, ni bukan perjanjian damai. Ini satu penghinaan. Dan dari sinilah benih-benih dendam mula tumbuh. Kesan perang ni, jauh lebih besar daripada sekadar peta dunia yang dilukis semula. Ia meruntuhkan dunia lama dan mengubah cara masyarakat berfungsi untuk selamanya. Cuba fikir sekejap. Dalam masa 4 tahun sahaja, 4 empayar gergasi, Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Uthmania yang dah wujud beratus-ratus tahun, hancur lebur. Sistem pemerintahan beraja yang dah lama kuasai Eropah lenyap macam tu je. Dan daripada runtuhan empayar-empayar lama ni, lahirlah negara-negara baru. Lithuania, Estonia dan Latvia di rantau Baltik. Austria dan Hungary jadi negara asing. Negara-negara berbilang bangsa macam Czechoslovakia dan Yugoslavia pun muncul. Peta Eropah memang betul-betul dilukis balik dari kosong. Jangan ingat kita jauh, kita tak kena tempias. Gelombang perang ni sampai juga ke tanah Melayu. Walaupun kita beribu-ribu batu jauhnya, tapi sebab kita sebahagian daripada Empire British, Raja-Raja Melayu diminta untuk tanda tangan perisytiharan taat setia. Ini tunjukkan yang nasib kita masa tu memang terikat dengan apa yang berlaku di Eropah. Bukan setakat sokongan politik je tau. Ekonomi kita pun kena perah habis-habisan untuk tanggung kos perang British yang melambung tinggi. Hasil biji timah dan getah kita dah jadi macam enjin yang gerakkan mesin perang mereka. Itulah realitinya bila jadi sebahagian dari empire global masa tu. Semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat penting. Perang Dunia Pertama ni kononnya perang untuk tamatkan semua perang. Tapi dengan perjanjian Versailles yang terang-terang tanam rasa marah dan dendam dalam diri orang Jerman, adakah ia betul-betul satu penyelesaian atau cuma satu rehat selama 20 tahun sebelum dunia terjebak sekali lagi dalam perang yang jauh lebih dahsyat? Satu persoalan yang bayangnya masih terasa hingga ke hari ini.